Video ini memperkenalkan Proton Persona 2026 yang hadir dengan reka bentuk moden elegan dan lebih bergaya sesuai untuk kegunaan harian dan keluarga kecil. Model sedan kompak ini terus menjadi pilihan ramai kerana gabungan harga mampu milik penjimatan bahan api yang baik serta keselesaan optimum untuk pemandu dan penumpang. Proton Persona 2026 menampilkan perubahan luaran yang lebih segar termasuk grill hadapan baharu, lampu LED tajam dan garisan badan yang kemas memberikan penampilan premium berbanding model terdahulu. Reka bentuk aerodinamik juga meningkatkan kestabilan ketika memandu serta memberikan pengalaman pemanduan lebih lancar di lebuh raya dan jalan bandar. Bahagian dalaman Proton Persona 2026 direka untuk memberikan keselesaan maksimum dengan kabin yang luas bagi kategori sedan kompak. Tempat duduk menggunakan material berkualiti dengan reka bentuk ergonomik yang menyokong pemandu dan penumpang untuk perjalanan jauh atau penggunaan harian. Sistem infotainment skrin sentuh moden menyokong sambungan telefon pintar seperti Bluetooth membolehkan pemandu mengakses muzik panggilan dan navigasi dengan mudah. Panel meter digital memberikan maklumat pemanduan secara jelas manakala kawalan steering pelbagai fungsi membolehkan pemandu mengawal audio dan tetapan lain tanpa gangguan. Dari segi prestasi, Proton Persona 2026 dilengkapi enjin yang seimbang antara kuasa dan kecekapan bahan api menjadikannya ideal untuk penggunaan harian dan perjalanan jauh. Sistem suspensi yang dipertingkatkan memberikan pengalaman pemanduan lebih stabil dan selesa walaupun melalui jalan tidak rata. Pengendalian ringan memudahkan pemandu mengawal kereta terutama di kawasan bandar atau ketika parkir di ruang sempit. Kecekapan bahan api yang baik menjadikan model ini sangat praktikal dan ekonomi untuk kegunaan setiap hari. Ciri keselamatan turut menjadi keutamaan Proton Persona 2026 dengan sistem brake ABS, kawalan kestabilan elektronik, sensor parkir dan beg udara untuk perlindungan penumpang. Struktur badan yang lebih kukuh membantu mengurangkan impak sekiranya berlaku pelanggaran. Teknologi bantuan pemandu meningkatkan keyakinan pemandu terutama bagi mereka yang baru belajar memandu atau yang mahukan kereta selamat dan mudah dikendalikan setiap hari. Reka bentuk rim moden dan pilihan warna menarik menambah daya tarikan visual menjadikan Proton Persona 2026 kelihatan lebih bergaya. Lampu belakang LED memberikan identiti moden terutama pada waktu malam. Ruang bak yang luas membolehkan pengguna membawa barangan harian, bagasi atau peralatan perjalanan dengan mudah menjadikan kereta ini praktikal untuk kegunaan keluarga atau individu. Gabungan harga berpatutan, teknologi moden dan keselesaan optimum menjadikan Proton Persona 2026 antara sedan kompak paling relevan dan menarik untuk tahun ini. Secara keseluruhan, Proton Persona 2026 memberikan keseimbangan antara reka bentuk moden, prestasi stabil dan kos penggunaan yang rendah menjadikannya pilihan bijak bagi mereka yang mencari kereta mampu milik lengkap dengan ciri penting. Adakah Proton Persona 2026 ini pilihan terbaik untuk pemandu yang mahukan kereta praktikal, jimat dan bergaya? Jangan lupa subscribe channel untuk lebih banyak video kereta terbaru dan menarik di channel ini.